MIC peluk PPP dalam BN sewaktu PN terima kemasukan mereka, manakala Thaipusam berlaku minggu ini. Selalunya, Majlis Perayaan Masyarakat India bersifat meriah dan kadang-kadang sedikit huru-hara ataupun chaotic. Dengan Thaipusam bakal berlangsung seminggu lagi, Parti Masyarakat India tertua di negara, MIC atau Malaysian Indian Congress, mempamerkan kedua-dua elemen kemeriahan dan kekeliruan. Semalam, bekas pengurusi Perikatan Nasional dan Presiden Bersatu, Muhyiddin Yassin mengesahkan bahawa PN menerima MIC sejak tahun lalu. Pada masa yang sama, Setiausaha Agung Barisan Nasional Zabri Kadir minggu ini juga mengulangi bahawa MIC masih merupakan komponen PN. Keadaan ini mengelirukan, khususnya kerana kepimpinan MIC sebelum ini menyatakan hasrat untuk keluar daripada PN pada penghujung 2025. Yang ini dikatakan pada himpunan parti MIC pada 2025. Tetapi pada hari yang sama, mereka menarik balik usul itu. Malah Timbalan Presiden MIC dan bekas Menteri M. Saravanan minggu ini menyambut kemasukan semula Parti Progresif Penduduk PPP ke dalam BN. Selain mendesak Parti Makil Sakti, Barisan Kemajuan Indian se-Malaysia IPF, Kongres India Muslim Malaysia KIMA dan Parti Bersatu India Malaysia MUIP untuk turut menyertai Barisan Nasional. Persoalannya, adakah MIC mahu semua parti masyarakat India masuk BN pada masa yang sama MIC sendiri mahu keluar daripada BN? Tidak suka untuk memahami kenapa BN dan BN atau lebih tepat UMNO serta PAS Bersatu mahu parti-parti masyarakat India menyertai mereka, iaitu bagi meningkatkan peluang kemenangan di Pantai Barat Semenanjung pada PRU 16. Namun soalan yang lebih penting ialah sejauh mana MIC benar-benar menjadi raja undi masyarakat India. Berdasarkan keputusan 4 PRU yang lalu, PKR dan DAP dilihat lebih diterima oleh pengundi masyarakat India. Untuk menambah pedas kepada kari politik ini, pada 15 Januari 2026, syarikat Jekyll telah memberi notis 7 hari kepada pihak Kuil Sri Patra Kaliaman Kuala Lumpur untuk pindah daripada tapak sedia ada di kawasan Masjid India ke tapak baru. Pihak Jekyll juga menawarkan RM1 juta bagi tujuan pemindahan. Tapak lama tersebut dikenal pasti sebagai lokasi pembinaan Masjid Madani yang bakal didirikan. Menteri Wilayah Persekutuan yang baru, Hannah Yeoh, telah memaklumkan bahawa tapak baru untuk kuil kira-kira 100 meter dari lokasi asal sudah disediakan. Namun, pihak kuil menyatakan mereka memerlukan lebih baik masa. Dengan perayaan Thaipusam bakal berlangsung dan mengira sensitiviti beberapa kawasan di Kuala Lumpur, semua pihak daripada kedua-dua blok politik PH, PM, Barisan Nasional akan keep an eye on developments, khususnya parti MIC. Menyentuh tentang Thaipusam, perayaan yang bakal berlangsung minggu depan juga membuka ruang kepada kerajaan dan pembangkang untuk berkempen. Batu Kes terletak di kawasan yang diwakili oleh Menteri Besar Selangor Amiruddin Syarif. Tidak pasti sama ada Anwar Ibrahim akan hadir ke kuil pada hari perayaan 9 hari dari sekarang. Namun dengan PRU 16 yang semakin hampir, suka untuk memisahkan perayaan daripada kempen politik. Atau mungkin MIC akan mengumumkan kemasukan ke dalam BN di Batu Kes. Tidak mustahil juga Muhyiddin Yassin maupun Abdul Hadi Awang turut hadir pada hari tersebut di Batu Kes. Tapi janganlah harap mereka akan menari.